Okay. Cakap cepat. Tak mak, I'm fading. Start. I'm fading. Hello. Okay. Tak tahu. Bandar. Tiger Bandar. Tiger benda. So this is Taman Tumbina Part 2. Part tu sebab semalam diganggu oleh beng gila. Day 2. Naik ke mana? Naik ke sini tak? Tengah lah. Yang tu pun tak ada jalan. Semalam nampak macam ada burung enggang tu. Naik sini. Ni tak naik lagi. Ni boleh naik ke? Oh, dia naik tu. Jalan ni lah. Oh, sini ada binatang juga. Dia bagi makan. Oh, James. James besar. James besar. Cik. Boleh pegang dia tak? Tak makan. Macam tu. Tak makan. Tahu. 3 orang. Dia nak kena pet. Dia nak kena pet. Tu makan. Kau tak masuk mana? Boleh lah. Kau boleh tak nak makan? Tak tahu. Kau sini apa? Dia nak orang pet dia. Sini orang angkat dia. Tengok. Sikit macam sedap benda tu. Fresh tu. Kenyang lah. Fresh. Kau siapa? Kau boleh tak nak makan? Makan Dia lah. nak keluar feel dia tak nak. Dia tak suka. Tu dia makan timun. Apa? Tu dia makan timun. Timun. Tak, nama tak akan betik. Diet. Daya. Sedap. Gila reptilianya. Maybe ada lagi kot. Mana? Ada lagi. Besar. Maksudnya umur dia bukan 10 tahun. Tengok macam tu. 30. Sekarang sini. Ni nama dia. Centrochelis sulcata. Sulcata. Kura-kura ketiga terbesar di dunia. Selepas Galapagos dengan Ardapa giant tortoise. Tapi kecil. Macam saya ada. Macam saya ada. Macam dia different species lah. Ni macam James. Macam yang biasa, common. Itu yang tu yang tu. Sekali kuku parit je kan. Ni dia makan dah. Dia buat sarang kat bawah tu. Fokus, ambil. Makan. Tengok, bila dia makin banyak tinggi kemat dia kan, belakang dia tukar show. Dia ada power baru. Dia berdiri malas. Dia baring. Dia baring je. Dia baring je, dia tak berdiri. Malas. Slownya dia makan. Ambillah gambar dia makan. Ada. Bukan dia laju ke? Dia walaupun tak ada gigi, dia gigit kuat kot. Berapa ratus pound masa dokumentari tu tunjuk. Kalau tak ada orang sakit tangan, kena Itu kan sakit, Fik. Putus lah. Tak ada sakit. Dia makan dengan skin sekali. Memang tak kena. Kau akan sakit perut kalau kau makan dengan biji. Kenapa itu macam milih sangat? Ni kenapa tak nak makan? Diet. Macam makan. Nak tidur. Itu ada bunyi. Dia ada bunyi. Bukan lah. Bukan bag dia. Ingat bunyi dia. Kawan ni. Ke yang ni tak suka oren, dia suka hijau. Kam. Tak yang ni makan. Makan kacang. Itulah makanan kau malam ni. Semua dua ekor ni suka ni. Suka injak keluar sini.
ada lagi lah dalam tu satu. Di bawah ni ada lagi kot. Tu ada lagi. Bawah tu ada lagi. Dia suka kacang panjang. Ditendang. Jangan kasih side dah. Slownya. Sebab tu lah nyawa dia panjang. Oh. Afiq itulah tujuannya. Afiq slow mo buat kerja supaya nyawa panjang. Heartbeat dia semua slow juga ada. Apa? Heartbeat dia semua slow juga. Macam mana tu jantan Dina? Dia macam tahun tu duduk tak kisah macam apa kat dia tu? Boy. Buaya. Dalam masih ada. Dia Ingat. dia signboard. Oh, dia kena goyang ni. Oh. Macam letak Ikan ke? Ikan. Spatula. Oh, ni. Alligator. Oh. tak nampak tu siapa. Ikan fosil. Ha. Alligator. Alligator. Gam. Alligator. Dia Muka dia macam. kepala dia. Mana? Tak ada. Itulah kaki. Dia besar ni ikan ni. Ha, itu ikan tu besar. Ke dekat situ. Ada Boleh, signboard kat boleh. sini. Atas mana kot? Kita kena jalan situ. Jom. Jom. Tak ada. Ikan besar. Patut ikan besar lah. Tapi mesti dia akan keluar untuk bernafas kan? Kalau dia alligator. Bukan ada ikan. Ikan. Ada ikan. Kepala je. Macam alligator. Tak ada. Duduk dalam sana panas. Dah kena BBQ tu. Masuk tangan kau. Tak nak. Mana tahu ada apa dalam. Naik lah. Kelulut sesak. Tak sesat lah ada nombor. Masa tak sesat. Dia patut buat bukit bagang bidak kat sini. Macam jauh orang boleh nampak kan. Itulah. Sana orang tahu nampak. Tapi sana boleh nampak dengan laut. Masukkan. Ha? Jadi kita duduk semalam. Oh. Oh. Kena naik dari situ. Apa? Negara dia kat pink. Oh. Ni macam dah mati. Kalau kau ambil pun ambil kematian. Oh ni jarang nampak kan mana ni. Macam masuk ke YouTube.
Macam tak ada daun. kering. Macam kering. Sini. Bukan, semalam guna sini. Semalam guna ni. Tanah ni. Boleh? Boleh. Cross. Lepas tu jatuh. Malu. Jalan ke rumah yang dia ditutup. Ni. Tengok atas. Api kat atas. Mana aku boleh tu? Biru, hijau. Dia tutup depan. Tu ada benda ni. Hornbill. Cantik. Ada pokok-pokok tengah. Rapuh-rapuh. Ni ambil. Ada ni. Tak. Air Milo. Ini je. Dia aku yang ambil. Terus cantik. Ya. I can make it more dramatic. Apa? Tengok. Bougainvillea tu besar. Oh. Yalah. Apa? Bougainvillea tu. Ni lah. As old as the tortoise. Tapi kan dia memang perennial. Yalah. Oh, sebab ni kot. Air dia ni. Landslide. Enggak. Kecil kosong. Oh, Lexi Kita kat apa? mana? Kita dekat ni. Tak jumpa pun ni. Oh, yang Tak kat bawah jumpa tu pun kan. Kosong. Kosong. Nanti kita tengok. Semalam kita tengok kosong. Ni pun tak ada. Oh, ni patutnya otter Ah. lah. Tapi tak ada dah. Oh. Ikan keli. Tak ikan keli kat sini. Oh, ada tu. Bawah tu Apa dia tadi. jadi lauk? Cheese laut. Apa yang jawab? Cak, apa lagi tak pergi? Pusat jualan tu kat mana? Tapi tak boleh, tak lagi. Oh, atas ni ada ni tapi tak lagi. Looks mysterious. Aku buat. Sudah. Dah han keluar. Tak boleh pergi. Dia tutup kan. Tak boleh pergi ke? Ha, dia tutup kan. Dia tutup. Tak ada jalan alternatif. Sini boleh. Sini. Happy Garden.
Jambatan. Atas dah pergi. Pusat jualan tu tak pergi lagi kan? Nombor 4. Oh, kat situ. Kau mesti ambil dari apa? Kena ada warna. Apa tu? Oh, parrot. Ada apa? Tu? Parrot. Oh, kakao. Ah. Kakao. Kakao? Kakao. 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 Dia boleh cakap tau. Ah, Terus siap. Hafiz try. Kau tak cakap. Cakap lah. 2 ekor eh. Rasanya ngantuk. Kakak tu. Wah, ni Hondu ni. Dia boleh cakap. Saya bukan nak cakap ni. Tengok ni. Besar. Oh. Kalau tu ya. Ah, Kalau tu. besar kan? Hai. Tapi mata dia macam Nama tu macam mana lagi? putih. Afiq, sini Afiq. Good angle. Nampak video. Come. Dia bercakap tak? Tak, ni tak juga. Dia cakap, apa ni? Roti petroleum! Roti petroleum! Cakap macam tu. Apa? Petros! Petros pijak Petros! Ini tu lah dari horn tu. Ambil lah. Mereka ambil. Untuk? Biasa. Rachel tak tahu. Lucu eh? Kau yang nari-nari tu. Bukan hiasan juga kan? Hiasan juga. Ni. Dia enggang badak. Badak. Rhinoceros hornbill. Prabu sumbangan. Bagi doa je lah. Bismillah. Ada sumbangan lah ni. Ke dia this on endangered species lah. Ada encik dah. Seorang, seekor. Sekarang macam kita dah datang 2 hari. Malah kau ada duit. Tak berapa besar. RM1 ada lah. Tak payahlah. Nanti supaya nanti siapa nak bayar kalau aku dah tak ada. Kau ingat duit aku? Kita tak kena hijau. Sempurna. Kita di hutan. Nah, nanti beli tam-tam tau. Macam ni ke masuk? Ah, masuk dia. Semua. The reason I want warna hijau sebab apa tau? Tengok ni. Oh, dia. Siapa nonton kita apa menyokong burung ini dengan memasukkan muka dia sendiri ke dalam kotak. Ada ke nama dia? Tak Tak ada. Ada di gambar. Kena tengok bawah mikroskop. I think dia lah kot. Sama tak? Sama. Sama lah. Lagi seekor? Ha? Tak lama Tak ada. Macam mana lah tahu? Hitam kan ada hitam sikit. Belakang sama. Sama. Honda. Nanti beli tam-tam tau. I wonder ada orang check this box kata. Ada duit kau jangan. Confirm. Yang mati bangkit balik. Galus-galus domesticus. Kita bayar juga. Our dinner tonight. Tapi ni macam Sama. Kecil lah.
Dia ke dia? Ini dia. Macam nak pilih jangan aku ambil lah. Aku dia pakai sampai ke depan ikut. Macam sama. Tapi satu je. Bukan selalu banyak. Mati. Mungkin dia telur lapan. Hijau omelette. Aku rasa dia macam ayam yang Kecil kan. ornamental tu. Time sama. Ayam kapan kapik? Oh, dia masih galus-galus dan masih lagi cuma makin variety. Cultivar bukan variety. Cultivar. Cultivar kan sebab dia memang faham. Apa pula cultivar? Cultivar for plant. Then? Variety je lah. Ataupun ni sub SP. Salah. Cultivated variety. Siapa nak cultivate ayam? Dia breeding. Oh ni yang kecil. Ni cakap apa? Ke tak? Oh ni apa? I think yang ni kot yang dia macam curi telur tempat orang lain. Oh ya ke? Macam dia telur. Oh. Alah macam cerita Doraemon Sarang. tu. Oh. Sarang tu dia pergi telur tempat orang lain, lepas tu dia buang telur. Orang lain. Orang lain supaya telur anak dia dijaga. Ya ke ini? I think macam ini. Tu. Kau tahu ni. Gerang kedai ke? Oh, dia tak. Ni. Tak. Afiq sebelah cakap. Sini. Oh ni anak. Hello. Halo. Kenapa nak mati ya? Kenapa nak bawa tu? Penting bukan tu lah dia curi tu. Apa? Yang curi nest tu bukannya. Oh, bukan. Bukan. Tu rabbit. Dalam sangka. Kau dah masuk ke sana? Atas ni waktu. Dia kunci lah. Tapi boleh je kalau lompat kan? Yalah. Susahnya nak sebut apa? Ori. Ornithogalus quiniculus. Aranaba. Siapa tak terbang tapi tak boleh. Alah. Itu nampak cantik. Wah. I think reptiles ke atas Itu tu. siapa sebab banjir. Kenapa tu? Banjir. Kena untu tu. Itu banjir. Aku lupa. Ya. Jom. Oh ni ada colour lain juga. Oh, Colour putih. Colour hitam. ni spesies lain lah kot. Oh, nama lain lah. Dia bukan Nama gam dia badak. Alau. Gam tak? Alau babi. Asia. Orang jumpa tu ke? Tengok nama dia. Alau babi. Ala babi. Kena Allah babi.
Why? Tak tahu. Kenapa? Asian Black Hornbill. Mungkin sebab Asian. Kan? Ada seekor dalam tu. Burung lain. Tu namanya sesat mencuri snack orang. Itulah. Muka dia nampak tak friendly? Hmm. Hi. 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 Come. Hey Niao. Come. Ni gunung. Tengok ni, tengok kita. Enggang gunung. Ini kecil lah. Ini kalau buat tak naik gunung. Penggang gunung. Kenapa kan ada dua sampai tadi ni? Yalah. Ya, apa gini? Kan mungkin dulu ada banyak kot. Ya, kenapa? Enggang gunung. Red. Tak disebut. Jangan sebut. Mana? Wither? Red. 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 Ini withered lagi dahsyat. Wrist. Reef. Wrist. Maksud reef? Enclosed. Oh. Sebab tu kot. Apa yang Bulu English? dia. Bulu dia kot. Kat kepala. Bukan. Wreath lah, macam keliling. You take a thread Ah. and go several rounds. Oh. Wreath hornbill. Acerus undulatus. Apa benda yang undulating? Undulating ni maksudnya wavy. Ni? Ayam Belanda, Turkey. Oh? Tak ada. Mana ada sparrow je. Itu pencuri cat. Ni sempidan. Oh, ni ke? Ni lain lah. Lain lah. Ni kasuari ke? Itu kasuari. Oh, tak tahu apa tu. Lofura ignita. Oh, ignita is fire. Oh. Kau muka dia kena macam kena fire. Betul lah, apa dia? Fire. Fire back. Ignita lah macam tu, batu igneous. Oh. Fire rock kan? Fire rock. Oh dia. Kena ketunggu dia buka. Buka je. Buka aja. Macam dia tampal. Kata dia tak kelas tu. Muka dia macam pakai mask. Betul juga. Ke ni, facial. Mask. Hi. 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 Yeah. Ni merpati domestic juga. Columba livia. Domestic pigeon. Pigeon. Biasa. Hi. Ini sama juga. Ni pigeon juga. Hmm. Hmm. Ni domestic, ni feral. Ada yang sesat. Kecil ayam ni. Macam kalau buat renang berapa kali nak kena. campur bulu habis dah. Boleh makan ke? Boleh lah. Tapi tak ada ornamental. I wonder telur dia besar mana. Ni ada kita. Oh. Ini tak teki kan. Ayam pegar. Tu nama dia. Ayam Pegap, pegar. Apalah punya idea buat tulisan macam tu. Mana? pegap. Pegar. Pegar. Kau pegar. Ayam pegar. Pegar. Tak ayam pegar. Pegar. Dia tak kontras. I think daripada situlah datang peribahasa tu. Apa? Harapkan pagar makan padi. Sebenarnya pagar tu is not referring to gate or fencing. It's actually a type of poultry.
Oh. Takkanlah pagar makan. Harapkan pagar makan pagi. Pagar tu is actually a type of chicken. Pegang. Dia ni lah. Ni lah peribahasa tu. Bagi-bagi dia. Oh. Sebab dia macam mungkin lagi vicious daripada ni. So dia jaga paddy field. Buah dan biji yang Tengok dia. Makan buah dan biji. Pertama kali kau belajar benda bahasa Melayu from me. hutan dan biji. Kau tak share kan kau Google? Betul. Harapkan pagar makan pagi. It's actually bukan pagar. It's actually dia ni. Pagar, not fencing. It's a type of chicken. Dia lah. Kau tak tahu peribahasa tu? Tak tahu. Kau tak sekolah Malaysia ke? Oh iyalah. Ni tengok. Salah. Harapkan pagar. Pegar. Pegar. Tengok, Cina aku tahu. Cina aku tahu. Oh ni siapa? Oh Hornbill tu. Hornbill bunyi macam. Cerita punya. Macam horn lah. Betul horn. Bukanlah horn tu refer to head dia. Hong. Dia ada side. Ambil sini. Dia ada side ada lagi. Dia tengok kita datang dia tak. Apa? Yang pegar. Tadi dia dah masuk dah. Hai, Kenapa? pegang. Nampak kita dia Dia masuk. makan padi. Kau lah yang main curi padi tu kan? Dia ni lah. Sampai jadi peribahasa. Jangan curi padi, tak baik. Orang bayar zakat lah benda tu. Sebab benda ni common lah ayam ni. Tapi sebab Tak zaman tak tu. banyak. Zaman ni dulu lah. Dia sekarang tak banyak. Kau nampak dah patty. Ini rendang seronok ni. Nampak sedap. Nampak sedap. Kan? Okay. It's deliciously beautiful. Okay. Hai. Apa tak? Dia macam tame dengan jinak manusia. I think sebab tu orang don't have this chicken. Tengok. Besarnya rumah kau. Banglo. Given that you all learn. Kalau aku tanya ni mesti kau lupa pergi bentuk apa. Mana? Tu. Ingat. 5,000 kali tanya 5,000 Ingat. kali ingat. Apa? Baki buah. Apa? Baki buah. Baki buah. Aha. Lagi? Tolerance. Lagi? Geodesic dome. Apa? Geodesic dome. Aku cakap Jurassic. Jurassic Dome. Wah, Orang. macam Phoenix. Tengok. Macam apa? Oh, macam Phoenix. Phoenix ya? Bukanlah parrot. Nuri Bukan lah. Phoenix lah. Nuri. Phoenix. Nuri. Hei. Macau. Macau. Ni tu apa? Ada tulis ni. Bank Ada itik. Ada ni. Is it golden geese? Macau. Macau. Hai. Dah nampak sedih sangat. Dah tak nak sih? Benar. This remind me of what color Luna. Oh yeah. Macam Luna kan dia kotak dia. Dia ni lah. Dia satu bank juga guna logo. Gila lah semua warna ni. Very bright. Color banco. Ni boleh cakap ke? Tak lah. Tapi dia boleh terbang jauh. You tengok ekor panjang. Yalah. Bila dia tu macam majestic kan. Itulah. So majestic. Ni siapa kat bawah ni? Tu. Titik tu. Panas. Nuri, come. Tapi tak nak tengok. Ni dia orang apa? Tu lah. Macam almost. Apa? Susah lah. Macam kau kena pergi macam zoo proper baru dapat. Ni dah lah free. Tengok ekor dia. Cantiknya. Coconut tu untuk apa? Aku rasa kalau dia ni mati kan memang taxidermy on the go. Tengok, kalau pergi ke rumah tu boleh pergi sana. Yalah. Banyak tu. Saya jalan lain tu. Oh, betul juga. Wah, Ni. tu.
Apa? Warna lain. Biasa. Yes. Lain kampung. Fighting cock. Tu burung tu keluar. Itu memang keluar. Wah. Tengok. What gum? Ni apa? Imperial. Pigeon, green imperial pigeon. Dracula? Dukul lah. Imperial apa ni? Macam semua macam patung. Tak nak ke? Kenapa? Ke semua patung. Kita buat offering tu. Sibuk lah balik dah tengok orang. Dia boleh keluar masuk. Dah, dia macam tu. Sekarang orang tengok ni. Ni apa? Bayan. Bayan. Bukan bayanan pokok. Ui, Glorious. Cantik. Cantik lah. Afiq. Afiq apa? Hello. Cantik. Ni jinak lah. Ya, tak ada nuts. Alah, kita tak ada apa nak bagi. Nak duit. Cantik lah. Wih. Ni boleh jadi second mascot Luna ni. Come. Hello. Smile. Cantik yang barang kau. Macam Gina. Black Cape Lori. Lori nama dia. Hello. Dia patut lah. Try lah. First time this close. Tengok. Dia datang. Kita tak dapat nak bagi kat dia ke? Ada. Hello. Fisherman friend boleh? Tak boleh. Bunga? Bunga mungkin. Bunga yang dah layu. Nak. Wangi. Besar sangat. Besar. Sebab some pattern yang wangi, fragrant actually edible. And sedap lah. Sebab tu insect suka. It's okay. Dia buat. Tak masalah. Dia buat. Kena fisherman friend. Cherry. Nak. Nak? Serious? Janganlah bagi. Pedas. Dia marah tu. Tak ada apa. Tengok ni. Macau. Makan. Hai. Kenapa dia jalan macam tu? Tadi merah hijau. Ni biru kuning. Aku rasa Kedah patut guna ni sebagai maskot. Hai. Tengok lidah dia. Macam nak pegang tu. Dia sedih nak bunga tak? Tak tahu, bagi. Nak bunga? Petal. Kata. Macam nyamuk. Hello. Hello. Nah. Ui, macam aku. kejut saya. Ni kot lah. Dia nak. Hai. Oh, cantik lah tepi dia. Oh. Very bright. Bukan? Dia macam Testing. testing. Tasting. Dia makan. Semua. Dia savoring. Bagi lah dia. Nah. Tak boleh. Tak boleh lagi. Wah, ini memang enjoy the moment ni. Tu bonyok. Yang ke bonyok ke? Kaki dia macam ada tagging. Ya, mestinya. Tak tahu GPS tagging ni. Itulah. Kita tak rasa. Ni apa ni, ni apa ni, ni apa ni. Semuanya dia makan. Itulah. Kita kalau dia nak. Slowly. Dia jatuh. Tak lah. Ada satu lagi. Nah. Slowly lah. Apa bunga tu?
yang ada Carrot Bravo.